So ni adalah keyboard daripada Fantech, iaitu Go Mochi 85. Bukan saja keyboard dapat, tapi mouse pun dapat sekali tau. Siap color pun matching-matching. Walaupun nampak agak comel, tapi dia support Windows, Mac dan Android. And dia adalah jenis wireless. So ini kotak dia, Go Mochi 85. Dalam ni korang akan dapat keyboard, mouse, bateri pun dia dah siap bagi, dan last user manual plus warranty card. So design keyboard nampak macam ala-ala vintage, sebab key dia jenis bulat-bulat kan. Ada knob juga untuk korang adjust volume, dan bawah dia ada anti-slip. Bila typing tu tak mudah bergerak lah. Cara guna, korang kena masukkan bateri dia dulu. Macam keyboard perlukan 2 bateri, dekat bawah ni. Dekat mouse sama juga, bawah dia korang kena buka, perlukan 1 bateri. So nak on keyboard, dekat side tepi dia ada button on off. Macam mouse pula belah bawah. And ada option juga kalau korang nak pakai dongle. Ni dia support 2.4 GHz. So pengalaman aku typing dekat keyboard ni, aku rasa akan ada orang yang minat lah. Keycap dia macam ni, dan bunyi dia pula aku rasa senyap lah. Dia tak bising sangat, dia tak senyap juga. Sebab aku pun memang edit semua kat MacBook aku. Dan mouse dia juga agak responsif, tak ada masalah. Lepas tu untuk bunyi dia juga, untuk right click, left click, senyap. Memang senyap. Bagi aku, mouse ni aku suka sebab dia compact. Hampir similar size dia dengan jenama buah. Lepas tu ada beberapa colour pilihan. Macam korang tengok ni, semua colour agak pop up lah, meriah lah. Boleh lah ikut tema setup korang. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye.